Cerita kapal haji dulu. Kapal haji last tahun berapa tuan? 1976. Last 1977 kapal terbang. Kita punya sahibus samahah Datuk Seri Mufti Pulau Pinang, Dr. Wan Salim. Dia pernah pergi kapal ayam, kapal haji. Dia pergi tahun 1956. Umur dia masa tu 13 tahun. Dia pergi dengan family, satu family, dia pergi haji. Dia bawa dia umur baru 13 masa tu. Life experience dia. Kapal haji ni bertolak bila? Dia kata bulan Ramadan, bulan puasa. Betul lah, ayah saya pergi haji tahun 1975 bulan puasa. Tak ramai orang tak puasa hak pakai pergi hantar ni. Bukan hak nak pergi tu, hak pergi hantar ni. Pakai beli ayam tebu, minum. Tuan-tuan, dermaga tu panas terik tuan-tuan. Terik Hongkong ni. Jadi bila duk tengok balang ayam tebu ini satu kacau. Dia kata betul lah bulan puasa. Ana dia kata pi naik kapal Anshun. Kapal ni kapal Hong Kong. Dia kata balik naik kapal Anking. Pi kapal lain balik kapal lain. Ana pi dia kata 12 hari. Belayak 12 hari. Nak sampai ke Jeddah tu 12 hari. Balik dia kata 14 hari. Lepas kita apa dia pi Leon makan angin dulu kan. Dah. Balik kena ribut dia kata. Tuan ni nak cerita payah orang buat haji dulu ni. Balik dia kata kena ribut. Dengan ribut, dengan badai, dia kata dengan dia lambung kapal ni, dia kata naik tinggi pokok tu, dia hampir turun. Dia kata ya Allah. Tu dia saya kata. Duduk sana berapa lama? Dia kata macam ni lah. Pi sampai balik rumah 4 bulan dia lah. Allahu Akbar. 4 bulan tuan-tuan. Pi nak boleh sampai balik tu 4 bulan. Tuan-tuan bayangkan. Dahsyat. Betul lah Ramadan dapatkan balik kira Muharram baru sampai balik. Pukai betul haji mereka betul tu. Saya kata tambang berapa tu? Dia kata tambang masa ana 700 satu kepala. Tu dia kata dahsyatnya. Ya, dia kata tu cerita kapal haji dulu. Ayah saya pergi haji tahun 75. Naik kapal ayam juga, pergi hantar di dermaga tu juga. Tuan-tuan dulu Achin Street, tuan-tuan pernah dengar Achin Street? Orang Penang pernah dengar lah 2 minggu tu. Ni orang belah seberang ni, Achin Street. Achin Street tu Aceh lah, jalan Aceh, Lebuh Aceh. Orang Penang tuan-tuan, belaga, cakap orang putih. Orang sebut Lebuh Aceh, dia duduk apa lah, Lebuh Aceh, tahu tak? Achin Street, tahu. Orang putih tuan-tuan, ni Penang ni. Green Lane, Penang Road, semua orang putih. Tahu mana ni kapal haji dulu, Port Swettenham, orang Penang. Itu yang mamu apa, SP channel apa? Duk rancak tu pasal tu lah. Cara dia cerita tu, kan? Kata orang Penang ni. Dulu Achin Street tu, ni cerita orang nak pergi haji ni, 3 minggu sebelum kapal nak bergerak, dah ada dah di sana. Yang hak naik di Penang ni bukan orang Kuala ni, bukan orang Kedah Pulau Pinang kot. No, daripada Sabah Sarawak pun ada. Lintas lok mai. Pasal nak pergi haji nak naik di Penang. Johor, Pahang, Terengganu, saya kata lah, semua mai berhimpun di Penang. Dekat Achin Street tu, pakat berhimpun. Macam pesta Achin Street ni. Dulu cerita kapal ayam ni. Macam pesta. Tuan-tuan, bukan dia jual barang-barang haji saja. Dengan kain pelekat cap gajah, dengan kain batik. Masa haji orang nak bertolak pergi ni, ada di Achin Street tu ada. Meriah tuan-tuan. Hak nak pergi ni mak dengan pak hantar satu bas duk ada di sana. Allahu Akbar. Syekh Haji yang menguruskan. Syekh Haji inilah yang akan urus semua ni. Segala keperluan dari segi pasport, dari segi visa, dari segi transportation masa di sana nanti Syekh Haji ni urus. Ada Tung Sahara pula nak pergi ni, bawa Tung Sahara. Tung Sahara ni Tung Sahara, dia nak Sahara hidup di sana ajak ni. Dalam tu ada ikan kering, dalam tu ada serondeng, dalam tu macam-macam dia kerja masuk dalam tu. Nak Sahara kehidupan masa dia ada di Mekah Madinah nak buat haji esok ni. Generasi yang dan kapal ayam ni, saya ingat kalau ada lah ni pun umur 80 lebih lah. Pasal dia last tahun 76. Kalau tahun 76 dia umur dia masa tu 40. Mau 70 lebih 80 dah lah ni. Hak dia ada ni tak ada dah depan ni. Nasib baiklah sahibul samahah Datuk Seri Mufti kita, dia pernah pergi. Saya tanya dia, nak tahu benda-benda ni semua. Begitu susah orang-orang dulu nak pergi buat haji. Dalam pada tu, bila berlaku kematian, jemaah ni berlaku kematian pula di kalangan mereka ni. Mayat dimandikan, mayat dikapankan, mayat disembahyangkan, dan mayat diloncok masuk dalam laut untuk pengkebumian. Kapan semua elok-elok, pergi dekat tempat nak loncok mayat masuk dalam laut tu, dia pasang besi, pemberat di kaki tu. Bila lepas ya, dia tarik mayat tu bagi turun bawah. Ni cerita orang pergi haji dulu. Kiri kanan kapal duduk berjalan tu, ikan terbang pula, duduk terbang tu lintas ke atas kapal. Semua ni depa yang pergi dengan kapal ayam ni, depa tengok semua benda-benda ni semua. Cerita kapal ayam ni dia berakhir pada tahun 1976. Tahun 77 mulalah cerita kapal terbang. Susahnya nak pergi haji, tapi orang duk pergi haji sebab itulah. Berbanding dengan kita hari ini, betapa senangnya kita pada hari ini.